Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Kristina Umairah Sofia. Saya Nur Afrina Nafisa. Kami akan menunjukkan eksperimen memerihalkan kewujudan tekanan udara. Sains tahun 6. Untuk eksperimen kami pada hari ini, alatan dan bahan yang akan kami gunakan ialah belon, plastik, botol yang mempunyai air, lilin, pemetik api, bekas air dan kelalang koin. Apa itu tekanan udara? Tekanan udara merujuk kepada daya yang dikenakan oleh molekul-molekul udara apabila mereka bergerak dan melanggar permukaan. Udara di sekeliling kita terdiri daripada gas-gas seperti oksigen dan karbon dioksida. Molekul-molekul ini sentiasa bergerak dan apabila udara bergerak dan berlanggar dengan sesuatu permukaan, udara menghasilkan tekanan. Mengapa tekanan udara itu wujud? Tekanan udara wujud kerana molekul-molekul udara sentiasa bergerak dalam pelbagai arah. Ketika udara bergerak, udara melanggar permukaan seperti kulit kita, dinding atau objek yang lain. Pelanggaran ini menyebabkan daya dikenakan pada permukaan tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai tekanan udara. Oh, begitu rupanya. Baru saya tahu. Baiklah, jom kita lihat bagaimana udara menekan plastik ini. Plastik ini mengembang apabila udara dimasukkan ke dalamnya dan mengecut bila udara dikeluarkan. Jom kita berikan tekanan udara kepada belon. Tiup belon ini. Kawan-kawan, saya nak tiup belon ni. Tengok tahu. Apa kata kita pecahkan belon ini? Terkejut kan? Ternyata udara tidak memiliki bau dan bentuk. Namun, udara boleh memberikan tekanan. Jom kita lihat. Contohnya, tengok benda ini. Benda ini akan bergerak apabila udara ditiupkan. Jom kita bereksperimen. Lihat botol ini. Air tidak keluar walaupun ada lubang di bawahnya kerana botol ditutup dan udara tidak boleh masuk dan beri tekanan kepada air. Tetapi apabila penutup dibuka dan udara dibenarkan masuk, air akan keluar dan ini menunjukkan wujudnya tekanan udara. Wow, menariknya air ini keluar. Eksperimen seterusnya, kita lihat bekas ini. Api memerlukan oksigen untuk hidup dan kelalang kon ini mempunyai udara. Dekat hidung.
Apabila kita menutup api dengan kelalangkon, api akan membakar oksigen di dalam kelalangkon tersebut. Apabila udara di dalam kelalangkon berkurang, udara di luar akan menekan air untuk masuk ke dalam kelalangkon. Lihatlah, paras air telah berubah dan banyak memasuki kelalangkon, menunjukkan udara telah menekan air untuk memasuki ke dalam kelalangkon. Melalui 4 eksperimen kami ini, jelaslah tekanan udara itu wujud. Sekian, terima kasih.